Macam sakit. Macam sakit lah. Cicilan ni ada kena terajang dari belakang ni. Betul-betul lah. Apa yang betul? Kau daripada tadi betul kat tudung kau tak betul? Ambil kat burung siapa kak? Boleh saya tahu? Bulu dekat burung tu. Siapa sakitkan dia? Ni adik aku paling hidung dalam besar dekat baling. Sampai hati Syaz kan? Kenapa? Sampai hati Syaz. Kenapa ni? Kenapa Syaz sekarang makin banyak perempuan lah Syaz? Apa yang perempuannya? Aku random je biasa je. Siapa Syaz? Syaz ni dia lah. Cila, aku ada ayat kau ke tak? Tak ada doh. Sheila panggil apa dekat Syaz? Abang Wan. Panggil Abang Syaz boleh? Awak respect sikit dia boleh? Abang Syaz. Abang Syaz. Ada yang jangan naik. Ni Abang Ryan. Ni kau panggil ni. Sayangku Ryan. Janganlah. Panggil Abang Syaz. Panggil, okey. Dia boleh panggil Abang Yin. Abang Bob. Abang Bob. Jabroda kami visit. Panggil dia Abang Syaz. Yang mana Boleh, satu Abang Syaz ni? Ryan ke Aku nak- Wan? Okey, awak ni kenapa awak panggil dia Wan? Abang Wan. Kenapa panggil dia Wan? Nama dia Wan Kadiak. Nama Wan Kadir tu bapak dia. Nama dia Syazwan. Syazwan. Wang Kadir kau boleh Panggil makcik Syaz kau boleh. nama bapak aku. Kau panggil Panggil Syaz sekarang boleh, mak Syaz. asli keluar sekarang. Panggil Syaz boleh? Kau panggil mak asli Syazwan. sekarang keluar. Tak asal aku nak panggil Nama mak sini betul keluar. Syazwan. Pakcik asli keluar sekarang. Panggil Syaz kat dia. Okay? Saya tak kisah awak nak panggil dia Kadiak ke apa. Kadiak tu bapak dia lah saya kata sekarang kan. Panggil dia Syaz boleh? Syaz. Ha. Ui, nama glamour kak. Apa? Nama Awak tak Abang kenal Wan. lagi dia, Syaz. awak tak kenal. Mana Syazwan. ada ni nama aku dengan abang adik aku Raya ni. Kadiak tu nama bapak ke? Bukan ni campuran. Kau faham tak? Wan Kadiak. Kau ni apa benda si Raya ni? Tak lah, Syazwan Kadiak. Syazwan Kadiak apa pula ni? Cicilan ni ada kena terajang dari belakang ni. Betul-betul lah. Apa yang betul? Kau daripada tadi betul kat tudung kau tak betul? Ni, sabar. Aduh. Daripada Kalau tadi? Awak respect dia. Kalau dia kata awak nak sopan, panggillah Syaz. Awak nak hormat dia, Syaz Bangi. Syaz Bangi. Duk Bangi. Ya. Tadi kan ada Ya. PS. Times Square. TS tu kerja je. Ay, Jauh takkan kak. kau Bangi. duduk. Bangi TS Kau duduk mana Cila? KL. KL kat mana? Asal dengar cakap Kelantan ni? KL? Ha? Orang Kelantan duduk KL. Orang faham. Oh, mu Kelantan? Kelantan? Oh, Kelantan. Oh, what? Kapamu? Wait, Kenapa? Ryan, kau tengok dekat gila. Mu Kelantan kat mana Cila nanti? Pasir Putih be. Ni, Pasir Mah. Ni, Ryan selalu datang? Tanya Ryan. Datang. Kelantan. Kita makan buah pelai sama-sama. Mau Ha. popular. Makan buah pelai. Sedap. Sedap. Ni, dia macam mana mulut dekat sana? Orang mulut mana jumpa masing? Bapa betul. kecil Alex Sia. Eh? Bapa kecil Alex Sia. Oleh Dok sia. Oh, bapa demo kecil Alex Sia. Mana ada bunyi orang kita Kelantan. mulut mana jumpa masing? Tahu. Abang Syaz. Kau jangan panggil aku Basyas. Abang Ini aku je Syazwan panggil. Kadiak. Abang Syazwan Kadiak. Kurang ajar dia. Hebat dia lagi pun tahu. Mulut mana jumpa masing. Tinggalkan dulu. I see man. Kurang ajar. Cari mana boleh kencing abang kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Hai sis. Cinta memang penuh misterius. Tiada yang aku hastrios. Ai, terkejut aku Yi. Ai, Yi ni. Gagal lah buat terkejut. Siapa di hatinya si tama. Mana kita boleh kencing ya?
Sabar jawab agak. Aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asal macam marah sangat ni, kenapa ni? Asal, dah shot dah kau ni? Sikit-sikit nak marah. Yelah, bukan marah. Kenapa kau tiba-tiba ni ketuk kepala semua ni? Sakit kepala lah. Makanlah ubat. Tak ada ubat. Pergilah beli. Tak ada duit lah nak beli. Abang je lah kau abang, ni. abang je lah abang top host. Kau ni apa benda? Banyak masalah tu. Okey, kau sakit kepala. Tak ada ubat. Tak nak beli. Tiba-tiba tak ada duit. Kau tahu sebab apa semua ni sakit kau datang? Apa? Asal kau tak kerja. Itu punca segalanya. Abang Syaz. Asal kau tak kerja. Apa yang tak kerja? Kerjalah kan? Mana dia? Host Mana kan? dia? Host kan? Yelah, mana dia? Mana dia buat apa? Abang boleh tak Soba nak cakap something? Sofa. Oh, nama awak Sofa. Sofa nak cakap apa? Sofa kepala otak dia. Boleh tu tak? pun nak cakap. Barang Apa? betul member kan? Abang boleh tak Soba nak cakap something? Ya kan tadi aku cakap Sofa nak cakap apa. Kau ulang lagi sekali. Aku lompat rumah kau tu, aku tutup aircon tu. Bukan sofa, Soba. Ya, Sobang. Okey, Sobang. Kau nak cakap apa, Sobah? Awak tahu tak sesuatu? Okey, sesuatu apa? Awak tahu tak sebenarnya bang? Ha. Saya kan. Ha? Minat betul doh tengok abang. Asal kau minat tengok aku pula ni? Sebab abang lucu doh. Weh. Mana abang dapat kelucuan abang tu? Tanya Kira je lah. Maksud kau? Maksud saya abang ni lucu. Mana abang dapat lucu abang tu? Aku beli kat Abang beg kuning. Aku beli beg kuning 3 hari tu. Dia kalau ada tengah orang kata tengah apa ni? Tengah sale kau beli lah. Oh ya, dia kat Bukit Beg Kuning ah. Oh, faham. Seronok jadi abang? Apa nak seronok? Kita kena seronok jadi diri sendiri. You Kau tak seronok jadi diri kau? Tak. Asal? Oh. Sebab Soba rasa macam diri Soba macam makin hari makin tak betul. Makin tak betul, makin short. Makin short. Okey, short tu dari tang mana? Dari tang kepala. Oh, tang kepala. Kau memang dah short daripada kecil ke apa? Memang ke baru-baru ni short? Baru-baru je. Oh, baru-baru short. Teruk juga penyakit kau ni. Ya, teruk. Oh. Asal abang nak buka lagu Best Soba Bear pula? Okey, sabar sekejap. Kau dengar Sebab nama kau Beso kan? Ni. Ni. Beso babe. Be. Jangan walau be, jangan ada jati lain. Stres aku tengok. Abang. Apa? Betul lah abang akak dia ni gila. Saya rasa kau gila ke apa ni? Dia ni short ke apa ni? Tak adalah. Asal lah abang nak nyanyi lagu-lagu Soba pula? Beso baba kepala makcik enggak? Beso babe? Yelah. Macam mana lagu lain? Asal lagu tu juga? Beso baba. Beso baba apa? Sikit-sikit nak marah. Fly ke apa kau ni? Tengah high. Oh, kau ambil barang tak? Kau ambil barang tak? Astaghfirullahalazim. Coy. Tak. Lepas tu kau cakap dengan fly tadi? Dah abang yang cakap macam tu. Betul lah. Macam sakit lah. Ni benda siap dia ni naik bulu rumah aku. Kau kenapa? Sekejap. Dia musim sekarang musim batuk kan? Musim baru. Sekejap
Bawa okey sikit. Weh, gila lah, tua-tua pun lagi buat lawak. Bapak package-nya. Weh, nasib baik. Kalau tak tadi, dah tak boleh lah ni. Sobah. Kau jaga diri, jaga solat semua. Ya, abang pun Semoga sama, dimudahkan Cik. rezeki. Ya, Dimudahkan abang. segala urusan. Ya, okey, kau abang. kesian kat kau juga. Muda-muda dah gila. Ya, okey. Jaga diri, jaga solat, jaga aurat tau. Okey, terima Okey, kasih, Assalamualaikum. bang. Dia, abang kakak. Muda-muda dah gila lah. Hai, pelik abang kakak kan? Sian. Kadang-kadang tu abang kakak, kalau kita tak lukis kesian pun, kita kena kesian diri. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Sihat ke? Sihat. Hai. Bawa balik kelab lah. Kenapa kena gelap pula? Warna-warna pink je gelap. Bukan Tak lah, baik masuk macam lagu. kot. Oh, Mana lagu. ada? Okey. Kan cakap je apa yang tak baik mulut. Saya dengar cerita awak ni macam dah famous. Tak ada lah. Akak jangan dengar cerita yang orang. dekat dalam borak 3 line Mana ada? Oh, yang tu bukan awak. Tu bukan saya. Tu pakcik saya. Itu pakcik awak. Tu pakcik saya. Akak cantik-cantik ni gimana? Tak buat apa-apa pun. Duduk dekat rumah live je. Ui, live kat rumah macam ni cantik. Terima kasih, Puji. Ui, gila ke bawa balik daripada mana-mana? Keluar makan ke? Tak. Oh, tu bulu mata betul ke bulu mata tipu kak? Ni saya ambil dekat burung. Oh, ambil kat burung siapa kak? Boleh saya tahu? Bulu dekat burung tu. Ya, saya tahu. Bulu burung. Bulu burung siapa kak? Boleh saya tahu? Tak tangkap je, random. Tebang-tebang tu saya tangkap. Tebang Tebang burung jarang lah jumpa orang ngang Sekejap. Saya cuba try call sekejap lah member saya sekejap. Siapa member awak tu? Sekejap. Nak kena telefon juga kadang-kadang. Sekejap. Ya. Oh, awak memang call kuat-kuat Hello, Assalamualaikum Yan. Salam. Kau telefon budak-budak baling. Okey, aku telefon budak-budak balik. Kau tanya burung siapa yang bulu mata, ada akak ni buat bulu mata. Aku dah jumpa owner burung, masalahnya Wan. Aira pula kacau. Ya ke? Kejap, aku kenalkan kau dekat owner burung. Oh, dia owner burung Dia owner burung. Yan, kau tengok burung kau jap. Ada lagi tak? Yang kat dapur. Kat dapur, ada lagi? Ada lagi Okey, kau kisah salam kat bapak kau boleh? Aku dah lama tak jumpa dia. Kau salam kat Wan Kadir. Okey, Assalamualaikum. Salam. Nanti dia cuba tanya kat budak-budak baling kak. Takut budak-budak baling punya burung tu. Sebab tadi saya ada tengok kat grup. Budak-budak baling punya grup tadilah. Burung, salah satu burung diorang hilang. Oh, ya. Takutlah. Jadi saya kena report sekali ke ni? Tak payah akak report sebab akak yang ambil. Oh, saya ambil. Akak kena buat cover report je. Oh, baik. Akak kena pergi balai yang berdekatan dengan rumah akak. Akak buat cover report dulu. Buat dah settle cover report, nanti akak hantar kat kita orang. Nanti kita orang tengok yang belah sana punya report. Tengok benda tu serasi tak? Itu rasanya tu lah burung tu. Rasanya burung. Hai sis, men dah burung sampai pula. Hai sis. Sihat ke kak? Sihat. Dah makan dah? Dah makan dah. Makan apa kak? Makan hati. Hari-hari saya makan hati. Kalau makan hati ni mesti putus cinta kan? Tak adalah. Apa tu? Asal makan hati je kena putus cinta. Tak, sebab dia main hati ni adalah bila kita disakiti. Kalau keluarga tak boleh sakit hati. Kalau dengan keluarga kita tak sakit sangat hati kita sebab itu adalah darah daging kita. Tak semestinya. Ada je. Tapi hati tu okey dia macam ni Okey, kalau kita dengan keluarga kita kan, walaupun sesakit hati walaupun macam mana pun, tak tersakit hati walau macam kalau dengan kawan karib kita, faham tak? Faham? Pernah awak sakit hati dengan contoh dengan kita ambil satu contoh dengan mak awak. Pernah. Awak sakit hati daripada jajanan bawa ke hari ni ada? Tak ada. So nampak? Awak pun ada jawapan. I see, man. Faham? So awak sakit hati dengan kawan awak Sebab apa? Tak ada apa-apa. Saja-saja je sakit hati.
Patutlah. Jangan buat macam tu. Saya dah mula seram. Tak payah. Awak kalau nak gelak je, tak payah tutup mulut. Tak serius. Saya sebab aurat. Awak pemalu. Bukan aurat. Aurat saya. Aurat. Aurat saya kat sini. Lepas tu, Kak. Masak ke apa tadi? Masak. Saya hari-hari masak. Awak masak sendiri? Ya, saya masak sendiri. Saya tak pernah Okey. beli kat luar. Kira ni rumah family ke rumah Kak? Rumah family. Rumah family. Kira mak ayah dia tu? Ada. Saya yang masakkan untuk mak ayah saya. Semua? Semua. Oh, bagusnya Kalau Kak. bangun pagi tu macam bangun pagi saya jogging dulu. Lepas tu saya breakfast. Lepas tu saya buat kerja rumah. Lepas tu saya masak. Wah, Kak buat kerja rumah lah. Ya, mestilah. Wih, bestnya. Semoga akak dimurahkan rezeki, mudahkan segala urusan akhirat Kak Amin. Okay Kak, jaga diri, jaga aurat, jaga solat. Semoga akak dimurahkan rezeki tau.